be, soba be, rilek be, jangan wi jadi gege. Sedapnya suara awak. Ya ke? Orang jeli ke? Tak, saya datang melancong je. Oh, molek lah. Mesti ni saya cerita keunikan jeli. Boleh, boleh. Jeli, sebuah daerah yang cukup sinonim dengan keindahan alam semula jadi dan kehijauan Bukit Bukau. Di sebalik keindahan itu, tersimpan satu khazanah rasa. Yang menariknya, warisan makanan ini bukan sahaja terletak pada rasa dan aromanya, malah namanya sendiri cukup istimewa. Kenapa ia istimewa? Warisan makanan ini ada kaitan dengan serangga, iaitu pijat. Dekat sikit. Inilah sambal pijat hot famous di Jeli. Sambal warisan turun-temurun. Uniknya, bau sambal pijat ni sama dengan bau serangga pijat. Betul lah awak. Pijat ni kesing atau kepinding. Orang Kelantan panggil steam kebab. Menarik kan? Jangan takut. Sambal pijat bukan daripada serangga, tapi daripada pokok. Inilah pokok pijat. Akar pokok pijat ini ditumbuk dengan cili dan garam. Kemudian jadilah sambal pijat. Kita melawat negeri Kelantan. Pesanan terakhir Atikah, jika awak singgah di Jeli, jangan lupa cari sambal pijat. Sekali cuba termimpi-mimpi nak lagi. Saya Nurul Atikah binti Muhammad Rosdi dari College Community Jeli 2026.